Good morning semua. Okay, DK baru saja buat satu membership untuk YouTube. So yang ni DK akan buat special setiap pagi kalau boleh. DK akan buat breakfast. Breakfast content ni akan ada di dalam membership YouTube DK. Okay, so jom kita pergi breakfast. Okay, breakfast hari ni DK akan naik Nova 250. Okay, so far handling Nova 250 ni absorber belakang dia memang best, keras, memang okey. Memang kalau kita layan corner semua dia pegang lah. Dia punya absorber belakang okey, pas. Alright, jom nanti kita buat full review Nova 250. Sekarang ni kita nak pergi makan dulu, jom. Okay, DK dah sampai di sini, kedai makan ni, kedai makan di Almar ni. So yang ni DK punya favourite lah. Dia punya yu cakui ataupun cakui. Cakui dia RM1 sekupang satu. Cakui apa semua ni lah. Okay, jom kita order dulu. Okay, untuk sitting position untuk pillion yang tinggi 157, 158 dengan sitting macam ni, keselesaan untuk Nova 250 ada okey tak ada okey? Okey macam ni lah. Kalau okey macam ni, kalau tak okey macam ni, kalau biasa-biasa macam ni. So okey. So sitting position okey. Absorber belakang pun agak okey, tak ada lembut sangat. So bagi DK Nova 250 daripada Aweta ni memang okey untuk bawa pillion. Sitting dia pun sedap dan tak ada komplain. Alright, so untuk hampa yang nak cari Nova 250 ni, Aweta Nova 250 kat area sebelah Prai, Butterworth, Sungai Dua, kedai dia Sun Lee Jaya Sungai Dua. Apa cari Sun Lee Jaya Sungai Dua, memang akan jumpa. Alright, apa cari siapa? Farah ke? Farah ke pada mau dia. Apa pergi sana je lah, apa kata DK dia beritahu lah. Alright, okay, jom kita layan Nova 250 daripada Aweta.